Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita punya resipi adalah homemade sausage Kita buat sendiri. Tak payah beli lagi, sangat bagus Tak ada bahan pengawet, anak-anak kita pun sihat makan So ikuti video kita hingga akhir Okey, ini tepung gandum lebih 1 cup mangkuk ni tepung gandum. Okey, masuk semua. Ini tepung ubi juga sama juga ukuran tadi 1 cup tadi Serbuk penaik lebih kurang setengah sudu besar macam ni serbuk penaik. Masukkan 1 sudu serbuk perasa saya gunakan ni serbuk perasa no ni, masukkan 1 sudu. Okey, sekarang kita nak mixer ataupun nak blender. Lebih kurang 1 mangkuk juga kita punya ayam, daging ayam lah. Telur 1 biji. Garam dengan setengah sedutir. Cube air batu lebih kurang 4-5 cube macam tu lah. Dan kita letak sikit warna merah kita punya sausage nanti dia ada merah sikit Kemudian kita akan blender. Okey, sekarang kita blender. Okey dah. Okey, kita dah blender macam ni rupa dia kita letak warna sikit, merah dah sikit, nanti kita punya sausage Okey, kemudian kita masukkan ke dalam yang kita dah buat adunan terlebih dahulu tadi. Macam tu. Kacau dia. Kacau dia. Kacau serata. Siap dah jadi kita nak masukkan dalam plastik aiskrim kita masukkan dalam ni dulu, nanti senang nak masuk dalam plastik aiskrim gitu. Okey, buat dulu plastik aiskrim begini bawah dia kita simpulkan, atas pun nanti kita akan simpulkan lepas tu kita tuang je lah dalam ni. Hati-hati dia jatuh sikit, dia melimpah. Masuk di dalam ni. Jangan penuh sangat sebab kita nak simpulkan. Begitu. Macam ni dah lah. Pesan tu panjang tu dah. Kemudian kita simpulkan ke atas. Macam kita simpul aiskrim tu. Kalau pandai ada teknik simpul tu lagi bagus. Saya tak berapa tahu lah teknik tu. Macam ni. Nampak tak? Jadi kan? Susun lah sini. Buat lagi. Ambil lagi ni. Masukkan benda tu tadi dalam ni dan senang je buat dia. Dia ada masuk dulu semua. Okey, sekarang kita dah siap masuk semua dalam kita punya dalam plastik
Aiskrim ni sekarang masanya kita nak merebus. Rebus pun boleh, kukus pun boleh. Tapi saya nak rebus Bila dah masak kita keluarkan. Letak dengan air batu sini biar dia sejuk sikit. Keluarkan. Dah masak dah, saya dah masak dalam 20 minit Okey, masuk sini biar dia sejuk. Okey, kalau letak air batu ni dia cepat sejuk macam tu. Masukkan dalam ni semua. Sosis ni kita boleh juga simpan simpan dalam, bila kita nak, anak-anak kita nak, kita boleh gunakan lah Ini homemade memang sedap sangat. Dia tak ada letak bahan pengawet Memang sihat lah untuk anak-anak makan. Sosis yang kat luar tu memang banyak lah bahan pengawet kan, jadi tak sihat untuk anak-anak kan. Baik kita buat sendiri, sedap dan mudah sangat. Okey, dah siap. Tunggu dia sejuk dah masuk dalam air batu. Tunggu dia sejuk. Cantik sangat kan, dia punya tekstur dia lembut dan gebu. Sejuk kita potonglah dia punya plastik tu. Potong kat sini. Keluarkanlah dia punya sosis kita. Gunting plastik tu. Biar dia keluar. Cantik tau, gebu sangat. Memang anak-anak memang suka sangat makanan. Nampak tak? Gebunya. Suka saya tengok dia. Nampak tak? Gebu kan? Okey, sekarang sosis kita dah siap masak. Bolehlah kita nak buat, nak goreng ke, nak buat roti benjo ke. Memang sedap sangat. Nak goreng macam tu je ke, sangat gebu Tengok ni saya dah makan tadi. Sedap sangat rasa sosis. So, terima kasih kerana menonton Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.